design yang menarik, delivery on time. Bila kami buat renovation yang sebelum ni lah ya, bila kita buat tanpa proper design ni, kita akan ada masalah VO lah, variation order ya, kerja-kerja tambahan yang kita tak rancang daripada awal. Jadi itu satu menyebabkan tambahan kos lah daripada yang kita punya budget kan ya, sebab kita tak plan daripada awal. Bila dah siap, oh kita nak ubah sana, ubah sini, kontraktor dia setuju je. Kalau kita nak ubah tak apa, dia kata ya ni kos, tambah duit. White dot tak ada macam tu tak? White dot tak ada macam tu. Apa yang you janjikan tu desainnya, itu kosnya. Kalau ada kos tambahan pun dia dah bagi tahu awal-awal lagi, this is the additional cost, dan kita agree, kita buat lah. Dot ni mempunyai keupayaan untuk membuat desain yang menarik. Harga nak kata murah sangat tak jugalah, harga yang bersesuaian dengan kualiti delivery on time, siap dalam tempoh dijanjikan. Kalau murah, dapatlah kualiti yang murah ni. Kita nak kualiti yang bagus, we willing to pay lah untuk kualiti yang bagus. Jadi White Dot ni boleh katakan design yang bagus, pelaksanaan yang tepat mengikut masa, dan hasilnya memuaskan sebagaimana yang didesain. Satu, saya rasa you come up with the design. Lepas tu sebelum kita mula, lama kita bincang ubah suai design ni, bincang harga, sehingga satu masa kita setuju dengan design, setuju dengan harga, dan kita bagi deposit. You start buat kerja, you janji buat dalam tempoh sebulan dan you tepat masa lah, you design, you buat dalam tempoh yang you janjikan, dan sale-nya sama seperti you design. So rumah selalu fikir macam tu lah ya, betul tak, siap sebulan, tidak ada additional cost, tak ada VO, siap on time. Anak salin tu, masa tu belum salin lagi. Oh, kita nak bila dia dah salin tu, dah siap. Cucu kat sini tak ada lagi abuk-abuk dah. Tak ada buat kerja lagi. Alhamdulillah, terima kasih White Dot, terutama kepada Cik Issa dan juga Madam Mas yang telah dapat merealisasikan impian kami untuk mendapatkan rumah yang terbaik bagi kami, selesa, anak-anak pun happy ya, dan terasa sedaplah dipandang. Tak perlu nak buat lagi dah. Sedap mata mandang, dan memang inilah rasanya sehingga ada hayat. sehingga bila-bila lah, insya-Allah.